Okey geng, batch kali ini bagi satu mesej yang keras. Bila Fed kekal hawkish dan harga minyak melompat tinggi, tekanan makro terus hentam pasaran kripto. Bitcoin jatuh semula bawah $70,000 dan mood pasaran berubah daripada berharap kepada lebih defensif. Maksud mudah dia, bila bank pusat belum lembut dan tenaga pula makin mahal, pelabur mula fikir semula risiko, kos modal dan berapa lama aset berisiko boleh bertahan dalam suasana yang makin sempit, sensitif dan mudah panik. Menariknya, walaupun market masuk mode risk off, Bitcoin masih tunjuk daya tahan yang pelik. Dalam batch ini, kejatuhan Bitcoin sebenarnya lebih kecil daripada emas dan perak. Itu luar biasa sebab masa cemas, aset tradisional yang dianggap selamat sepatutnya lebih kebal. Ini bukan terus bermaksud Bitcoin sudah jadi safe haven, tetapi cukup untuk tunjuk bahawa pasaran sedang baca semula peranan setiap aset dalam dunia yang penuh tekanan inflasi, perang tenaga dan dasar monetari yang keras. Pada masa sama, modal dalam kripto nampaknya belum keluar sepenuhnya. Duit itu cuma bergerak ke tempat parkir lebih selamat, terutama USDT dan USDC. Bila stablecoin mula jadi lokasi pelindungan sementara, itu biasanya petanda pelabur belum serah kalah sepenuhnya. Mereka masih dalam ekosistem, cuma tunggu masa lebih jelas untuk ambil posisi semula. Tetapi bahagian yang lebih tajam datang bila pemegang lama Bitcoin mula menjual lebih $100 juta selepas mesej Fed yang keras. Sedangkan pasaran option pula penuh dengan lindung nilai ekstrim pada strike $20,000. Bila orang lama pun mula kurangkan risiko dan pasaran derivatif pasang pelindungan luar biasa, itu menunjukkan ketakutan sudah masuk ke struktur pasaran. Dan memang itulah cerita besar sekarang. Struktur harga Bitcoin makin banyak dibentuk oleh derivatif dan instrumen sintetik institusi, bukan lagi semata-mata permintaan spot biasa. Jadi kadang-kadang carta nampak tenang, tetapi di belakang tabir, pasaran bergerak ikut logik lindung nilai, tekanan posisi dan aliran institusi yang jauh lebih kompleks daripada sekadar orang retail tekan butang beli atau jual. Dalam masa yang sama, industri tidak berhenti membina. SEC meluluskan percubaan tokenisasi Nasdaq dan Flow Traders pula lancarkan kecairan OTC 24 jam untuk aset token. Jepun pula nampak langkah lebih formal bila SBIVC Trade melancarkan pinjaman USDC berlesen pertama. Ini semua bukan berita kecil. Ini isyarat bahawa stablecoin, tokenisasi dan aset digital sedang bergerak lebih rapat ke jantung keuangan tradisional. Tetapi regulator global pun tidak tidur. Kanada batalkan puluhan pendaftaran firma perkhidmatan wang termasuk banyak firma kripto dan cabaran pengguna Coinbase terhadap saman IRS pula gagal atas isu prosedur. Pada masa sama, kerajaan dan institusi terus uji bentuk wang digital baru. Korea Selatan mahu hapus cukai aset digital, manakala ECB pula bersedia bawa euro digital ke ATM dan terminal kad. Dunia bukan sedang undur dari aset digital. Dunia sedang cuba tentukan bentuk aset digital yang mereka sanggup terima. Jadi bila kita gabungkan semua ini, mesej dia sangat jelas. Pasaran kripto sekarang hidup di antara dua kuasa besar. Satu kuasa datang daripada tekanan makro, harga minyak, Fed dan ketakutan risiko. Satu lagi datang daripada pembinaan jangka panjang seperti tokenisasi, stablecoin, infrastruktur institusi dan percubaan wang digital baharu. Soalan besar sekarang bukan sama ada kripto sudah mati atau belum. Soalan sebenar, siapa yang cukup tenang untuk nampak beza antara panik jangka pendek dengan perubahan struktur jangka panjang sebelum pasaran buat langkah seterusnya.